kad UNO reverse lama itu mungkin digunakan semula. Baru beberapa minggu lepas, kita berbincang tentang kenapa. Belarus tidak menyertai perang Ukraine sebagai peserta aktif, walaupun telah lama mempunyai status negara kesatuan dengan Rusia, dan walaupun sekutu yang lebih jauh telah pun menyertai pertempuran itu. Tapi sekarang kita ada Zelensky secara terbuka mengancam untuk menyerang Belarus sekiranya tuntutan Ukraine tidak dipenuhi. Ini adalah perkembangan terbaru ketika gelombang optimisme terus meresapi Barat. Namun, adakah ini akhirnya hanya cakap keras yang tidak bermakna? Atau adakah ancaman Ukraine benar-benar akan menjadi kenyataan? Baiklah, hari ini, mari kita cuba selami perkara ini dengan lebih mendalam. Kita akan mulakan dengan gambaran ringkas tentang peranan Belarus dalam perang setakat ini dengan penekanan kepada kebimbangan keselamatan Ukraine pada masa ini. Kemudian, kita akan melihat ancaman yang telah dikeluarkan oleh Ukraine, sama ada ia hanyalah cakap kosong biasa atau mungkin ada sesuatu yang akan berlaku daripadanya. Akhir sekali, kita akan fokus kepada apakah sebenarnya pilihan yang ada pada Ukraine serta risiko dan ganjaran yang datang dengan setiap pilihan tersebut. Tetapi mari kita mulakan dengan peranan Belarus dalam perang setakat ini. Dan penerangan terbaik ialah tidak banyak. Peranan paling kritikal Minsk adalah bertindak sebagai pangkalan persediaan untuk pencerobohan pada Februari 2022. Peranan yang sangat terhad itu berfungsi dengan sempurna. Namun, pelaksanaan sebenar pencerobohan oleh Rusia tidak berjalan lancar. Sebab itulah kita masih membincangkan perkara ini lebih daripada 4 tahun kemudian. Sudah tentu, Kremlin telah meminta sokongan aktif daripada Belarus. Tetapi Lukashenko telah menolak permintaan tersebut. Sesiapa sahaja di luar boleh melihat bahawa perang ini merupakan kekalahan strategik bagi Rusia. Jadi secara sukarela, menyertai peperangan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak kira bahawa terdapat tentangan dalaman yang kuat terhadap kerajaan Lukashenko dan kali terakhir keadaan menjadi tegang, bayangan campur tangan Rusia telah menghalang pemberontakan secara terbuka. Dan tiada jaminan bahawa Kremlin boleh menawarkan sokongan sedemikian hari ini. Itu menyebabkan Belarus hanya mampu menawarkan sokongan pasif yang sebenarnya telah berterusan melebihi kawasan persiapan awal. Untuk permulaan, ada laporan dari semasa ke semasa mengenai Rusia menerbangkan drone secara langsung di atas Belarus untuk menyerang Ukraine. Anda boleh lihat bahawa geografi di sini menjadikannya menarik hanya dari segi jarak. Tetapi terdapat juga komponen pertahanan strategik. Ukraine berusaha keras untuk memasang pertahanan anti-drone di timur sehingga menyelinap melalui Belarus. Kelihatan seperti idea yang bijak. Itu berkaitan dengan komponen kedua, sokongan pasif Belarus, yang jauh lebih didokumenkan. Rusia akan menerbangkan drone di sepanjang sempadan Belarus-Ukraine, sekali lagi sebagai cara untuk mengurangkan keupayaan Ukraine menembak pertahanan udara ke atas sasaran tersebut. Tetapi mungkin peranan sokongan yang paling meluas dimainkan oleh Belarus adalah menyediakan navigasi dan pembetulan tembakan. Pada asasnya, Rusia boleh meletakkan beberapa stesen geganti di dalam Belarus. Stesen-stesen itu kemudiannya boleh berkomunikasi dengan drone Rusia ketika mereka terbang masuk dan sekitar Ukraine, memanjangkan jarak komunikasi lebih dekat kepada sasaran akhir mereka. Mereka juga boleh membantu drone Rusia yang terganggu isyarat dan terbang masuk ke Belarus untuk mendapatkan semula arah mereka dan kembali ke Ukraine. Di luar bidang ketenteraan, Belarus telah membantu Rusia dalam penapisan minyak, termasuk petrol untuk pasaran domestik Rusia dan diesel untuk mesin perang Rusia. Sekitar tahun 2022, ayat ini mungkin kedengaran pelik. Tetapi dengan serangan Ukraine yang tidak pernah berhenti ke atas loji penapisan minyak Rusia, itu kini sudah menjadi lumrah. Rusia memerlukan bantuan untuk memenuhi permintaan di kedua-dua pihak, sama ada awam atau tentera. Dan Belarus adalah salah satu daripada beberapa negara yang boleh dengan mudah mengambil peranan itu. Satu perkara terakhir tentang apa yang Ukraine tidak begitu bimbangkan, iaitu pengulangan laluan pencerobohan pada Februari 2022. Sudah tentu, mungkin suatu hari nanti, Rusia akan cuba lagi perkara ini. Tetapi Kremlin perlu mengumpulkan askar dan kelengkapan di lokasi tersebut terlebih dahulu, dalam jumlah yang akan jelas kepada semua orang. Dan walaupun Rusia cuba melakukan sesuatu secara licik, terdapat begitu ramai orang di kawasan itu yang boleh bertukar menjadi milisya dalam sekelip mata, sehingga strategi itu tetap tidak akan berkesan. Jadi, terdapat beberapa bidang di mana Belarus membantu Rusia. Tetapi cuba memastikan Ukraine jujur mengenai satu lagi barisan hadapan hampir tidak memberi kesan langsung.
Itu membawa kita ke penghujung minggu lepas apabila Zelensky mengeluarkan ultimatum kepada Belarus. Usir Rusia atau saksikan Ukraine melakukannya bagi pihak Belarus secara tidak langsung menolak anggapan Lukashenko bahawa Belarus tidak terlibat dalam peperangan. Memandangkan segala perkara lain yang sedang berlaku di dunia sekarang, anda mungkin tidak sempat untuk memikirkannya, terutamanya jika anda kebanyakannya mengikuti media berita berhaluan kiri. Kisah ini sebenarnya mendapat lebih banyak liputan daripada saluran berhaluan kiri lian berbanding tempat lain, tetapi penerbitan yang lebih kiri nyata berdiam diri mengenainya. Dan walaupun anda ada melihat kisah itu, anda mungkin tidak membaca versi yang sama mengenainya. Saluran berhaluan kiri cenderung membingkainya dengan aspek moral dan kemanusiaan dalam cerita itu, manakala saluran berhaluan kanan pula lebih menumpukan kepada hubungan geopolitik antara Belarus dan Rusia. Saya tahu tentang semua perbezaan ini hasil penajaan semula Ground News bagi video hari ini. Mereka sentiasa ada untuk anda dengan menyampaikan blind spot, iaitu ringkasan cerita-cerita yang terlepas pandang oleh segmen tertentu dalam landscape media. Dan dengan melayari ground.news/lines on maps atau mengimbas kod QR di skrin anda boleh menikmati potongan hebat sebanyak 40% untuk pelan Vantage bagi mendapatkan akses kepada semua ini dan banyak lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ground News kerana menaja video hari ini. Apapun, anda boleh nampak bahawa Zelensky benar-benar serius. Belarus hanya diberi 1 minggu untuk mematuhi, berbanding amaran biasa selama 2 minggu. Tapi secara serius, reaksi pertama anda sepatutnya adalah mengetuk papan tanda itu. Jangan dengar apa yang pemimpin katakan. Ada semua insentif untuk menipu di sini. Jika Belarus fikir bahawa Ukraine serius, maka ia mungkin akan mengusir Rusia. Itu akan memberikan Ukraine apa yang diinginkannya tanpa perlu berbuat apa-apa, yang akan memberikan insentif kepada Ukraine yang lebih lemah untuk berpura-pura kuat. Sebaliknya, pengisytiharan itu sendiri tidak dapat memberikan maklumat bermakna yang akan mengubah cara Belarus bertindak balas. Sekarang, masalah dengan tindak balas dunia moden kita terhadap cakap kosong ialah kita sering melampaui batas ke arah yang bertentangan. Ancaman lisan bukanlah pembohongan secara semula jadi. Trump kata begitu, jadi ia mesti palsu. Telah menjadi semacam meme, tetapi saya bimbang terlalu ramai orang benar-benar mempercayainya. Dan mempercayainya dengan risiko sendiri. Mungkin seperti yang sepatutnya Iran telah ajarkan kepada kita. Apa yang separuh pertama tanda itu beri amaran kepada kita hanyalah bahawa perbuatan berkata sesuatu tidak banyak memberitahu kita apa-apa pun. Dan jika Lukashenko melihat pada separuh kedua tanda itu, dia mungkin mula rasa bimbang, yang nampaknya memang berlaku berdasarkan usahanya baru-baru ini untuk mencairkan hubungan diplomatik dengan Ukraine. Anda mungkin sudah melihat angka-angka pertukaran wilayah ini berkali-kali sekarang. Beberapa bulan pencapaian Ukraine yang tertumpu di Zaporizhia selepas kira-kira 1,5 tahun kawalan berterusan Rusia terhadap rentak perang. Pencapaian tersebut nampaknya semakin perlahan pada bulan Jun. Tetapi punca terbesar nampaknya adalah kempen Ukraine untuk memusnahkan logistik Rusia menggunakan dron jarak sederhana yang baru dibangunkan. Jadi, awak tahu tak apa lagi yang dron jarak sederhana itu bagus untuk dimusnahkan? Semua peralatan Rusia yang berada di Belarus itu. Ini satu lagi cara untuk menggambarkan situasi ini. Banyak diplomasi melibatkan setiap pihak cuba meyakinkan pihak satu lagi tentang struktur permainan ini. Ia ada di semua buku di atas rak itu. Banyak perbualan yang serentak, menarik dan membosankan tentang keupayaan serta kebimbangan politik yang dimiliki oleh setiap diplomat pesaing. Dengan jemputan kepada pihak satu lagi untuk membuat penyelidikan sendiri bagi mengesahkan maklumat itu. Dalam keadaan itu, Lukashenko sedang menimbang pilihannya. Bukan kerana Zelensky memberitahunya, tetapi kerana ada sesuatu yang lain sedang berlaku. Dan ia bukanlah kasih sayang di negara jiran Rusia. Ia adalah dron-dron itu. Dan keputusan Lukashenko bergantung kepada apa yang beliau jangkakan akan berlaku jika beliau tidak tunduk kepada permintaan Zelensky. Jadi soalan seterusnya ialah, apa yang mungkin dilakukan oleh Ukraine di sini? Dron jarak sederhana itu menjadikan serangan ke atas Belarus sesuatu yang munasabah. Ia masih tidak menjamin bahawa Ukraine akan mahu meneruskannya. Jadi, apa yang akan berlaku jika Belarus menyahut gertakan Ukraine? Terdapat 3 pilihan yang jelas di sini. Satu pilihan ialah duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Pilihan kedua ialah melancarkan serangan ke atas sasaran Rusia.
Pilihan ketiga ialah menambah infrastruktur minyak Belarus ke dalam senarai. Pilihan pertama adalah asas untuk perbandingan, jadi saya tidak mempunyai banyak perkara untuk ditambah secara langsung. Kecuali kemungkinan bahawa komen asal Zelensky hanyalah satu helah semata-mata. Pada masa yang sama, perisikan Ukraine mendakwa bahawa Rusia sedang mengumpulkan peralatan untuk menggunakan Belarus sebagai tapak pelancaran hadapan bagi gelombang serangan drone yang baharu. Jadi ini adalah satu lagi hujah menentang teori helah semata-mata. Yang ketara, sebahagian daripada dakwaan ini memetik Belarus yang mengatakan bahawa Ukraine sedang bersiap sedia untuk menyerang Belarus, memberikan kita suasana perang preemptif yang menarik dalam perkembangan ini. Dan maaf jika ayat terakhir tadi membuat anda sedikit terkejut. Beralih kepada pilihan ketiga, menyerang infrastruktur minyak akan menjadi sesuatu yang menarik. Produk minyak memang mempunyai kegunaan dua hala, tetapi sukar untuk mendakwa bahawa Belarus secara ketenteraan menyumbang kepada usaha perang Rusia melalui perdagangan minyak, sekurang-kurangnya mengikut piawaian norma antarabangsa mengenai perkara ini. Ia juga sukar untuk melihat bagaimana Ukraine boleh mengelakkan daripada menyebabkan korban awam apabila menyerang infrastruktur minyak. Dari situ, Belarus akan bersedia untuk membalas. Pada dasarnya, Belarus mempunyai semua sebab di dunia untuk mengelak daripada menjadi pejuang aktif dalam perang. Dan Ukraine tetap akan menarik mereka masuk juga. Satu-satunya cara ini berkesan ialah jika Belarus sangat enggan untuk terlibat dalam perang, tetapi juga mempunyai keupayaan politik untuk bertegas dan memaksa Rusia keluar dari negara itu. Dan walaupun saya pasti Kiev akan menganggap lucu jika Rusia terpaksa melemahkan lagi pertahanan udaranya di dalam wilayah Rusia sendiri, saya rasa itu tidak berbaloi jika Belarus mengumpulkan sebahagian tenteranya untuk menentang Ukraine. Sebagai perspektif, Ukraine mengimport minyak mentah dari Azerbaijan dan Kazakhstan. Dan berita terkini, Ukraine menggunakan minyak untuk mesin perangnya. Bayangkan, satu hari nanti Rusia memutuskan untuk menyerang infrastruktur minyak mereka. Adakah mereka hanya akan berdiam diri sebagai tindak balas? Bagaimana pula dengan Greece, Poland, Lithuania, dan Turki yang mengimport produk minyak ke Ukraine? Adakah mereka juga akan berdiam diri saja? Sudah tentu tidak jika berdepan dengan serangan secara terang-terangan. Itu adalah wilayah artikel 5. Mungkin serangan secara rahsia, kerana perkara seperti itu mungkin sudah pun berlaku. Perang ini penuh dengan rahsia kotor, bukan? Sebenarnya, itu menunjukkan Ukraine ada alternatif yang lebih baik di sini. Anda pernah bekerjasama dengan penentang Belarus sebelum ini. Kenapa tidak bekerjasama dengan mereka lagi untuk beberapa sasaran baru? Secara kebetulan, Zelensky telah bertemu dengan pemimpin pembangkang Belarus yang diasingkan, yang mempunyai sejarah muncul di tempat-tempat yang tidak dijangka pada akhir bulan Mei. Kembali kepada bahagian yang terbuka, terdapat jalan tengah di sini. Hadkan serangan kepada sasaran tentera Rusia sahaja. Ini mempunyai lebih banyak potensi kerana tidak jelas sama ada Lukashenko benar-benar berpuas hati dengan susunan semasa ini. Belarus telah terikat secara ketenteraan dengan Rusia sejak kejatuhan Kesatuan Soviet. Tetapi alasan tradisionalnya biasanya berlawanan arah. Sebarang ancaman ketenteraan terhadap Rusia perlu melalui Belarus terlebih dahulu. Jadi, Minsk boleh menumpang perlindungan Moskow kerana tentera Rusia lebih baik berdepan dengan pencabar mereka di Belarus berbanding di sempadan Rusia. Sebaliknya, di sini Rusia menggunakan Belarus sebagai pangkalan operasi hadapan untuk melancarkan serangan ke atas Ukraine. Itu mungkin menjadikan Minsk sebagai sekutu yang hanya setia ketika keadaan menguntungkan. Gembira untuk terlibat jika perang berjalan dengan baik, tiba-tiba menjadi ragu-ragu apabila keadaan tidak begitu baik. Keadaan memang tidak begitu baik. Jadi, ada banyak kelebihan untuk Ukraine di sini. Senario terbaik, ia menegangkan hubungan dalam negara kesatuan, dan Rusia menarik keluar asetnya dari Belarus. Senario yang lebih realistik, ketegangan itu memaksa Kremlin untuk menawarkan lebih banyak kepada Minsk bagi memastikan hubungan itu terus berjalan. Ini masih merupakan kemenangan untuk Ukraine. Lebih baik Lukashenko mengawal jutaan dolar daripada Kremlin. Senario paling buruk, andaikan Belarus langsung tidak mahu mempertahankan dirinya, Rusia terus mengendalikan sistem-sistem di dalam negara itu. Tetapi sekarang, ia mesti melindungi sistem-sistem itu daripada drone Ukraine. Jadi tiba-tiba, banyak pertahanan anti-drone ditarik dari wilayah yang dikuasai Rusia ke tempat lain, meninggalkan lebih banyak lagi ruang kosong untuk drone Ukraine menyelinap masuk ke sana. Ini juga selaras dengan norma sedia ada mengenai campur tangan pihak ketiga dalam konflik ini. Negara-negara NATO tidak membenarkan Ukraine menerbangkan drone di atas wilayah mereka.
Yang paling hampir dengan perkara ini ialah Rusia sengaja mengganggu isyarat dron Ukraine supaya terhempas ke wilayah NATO sebagai satu bentuk trol. NATO malah tidak menempatkan pertahanan anti-drone di Ukraine, walaupun banyak pesawat Rusia telah melanggar sempadan NATO. Malah, NATO kadang-kadang hanya memerhati drone Rusia terbang kembali ke Ukraine. Strategi asas NATO di sini adalah untuk mengekalkan jarak dari peperangan dan dengan itu, kekal di luar tindakan kinetik secara terbuka daripada Rusia. Dalam kerangka ini, Belarus telah menyimpang daripada norma antarabangsa, menjadikannya sasaran yang sah. Tindakan yang diambil oleh Ukraine bertujuan untuk mengenakan sekatan ke atas Belarus dan memaksanya kembali mematuhi norma tersebut. Oleh itu, saya menjangkakan sesuatu akan berlaku di sini jika Belarus gagal memberi maklum balas terhadap ultimatum tersebut. Terdapat terlalu banyak sasaran yang terdedah di negara ini yang sebelum ini, 6 bulan lalu, tidak begitu terdedah. Apa yang sukar untuk difahami ialah sejauh mana kebebasan bertindak Belarus dalam semua ini sebelum ini. Jika Lukashenko tidak tahu bagaimana untuk berkata tidak kepada Putin, maka ini hanyalah perkara akademik. Tiada masalah tawar-menawar antara Ukraine dan Belarus. Dan ini semata-mata kesinambungan konflik Ukraine-Rusia. Dan kita semua tahu betapa lancarnya percubaan untuk menyelesaikan konflik itu telah berjalan. Namun, ancaman-ancaman itu mungkin semuanya saling membatalkan di peringkat meta. Ingat, ini bermula dengan Ukraine mendakwa bahawa aset-aset Rusia mengancam untuk menyerang Ukraine. Mereka mungkin akan kekal di sana, tidak disentuh, dengan keupayaan Ukraine menghalang penggunaan selanjutnya. Maaf jika anda rasa ketiadaan tindakan kinetik ini mengecewakan. Jadi, apakah kesimpulan utama kita untuk hari ini? Masih ada kemungkinan bahawa Ukraine mungkin mengambil langkah aktif untuk menyerang Belarus. Perbincangan media yang berterusan mengenai perkara ini berpunca daripada komen daripada Zelensky. Tetapi sebenarnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada kempen serangan jarak sederhana Ukraine yang kini menjadikan operasi itu boleh dilaksanakan sedangkan sebelum ini ia tidak mungkin dilakukan. Dan saya mengesyaki bahawa skop serangan yang berpotensi akan lebih terhad daripada apa yang diancam oleh Ukraine pada masa ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ground News kerana menaja video hari ini. Pergi ke ground.news/linesonmaps untuk mendapatkan potongan hebat sebanyak 40% untuk pelan Vantage. Sementara itu, anda juga boleh pergi ke saluran kedua saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang hubungan keseluruhan antara Ukraine dan Belarus yang bergerak ke arah bertentangan. Kenapa Belarus tidak melakukan lebih banyak? Selain itu, ada kisah menarik tentang bagaimana gambar ini diambil. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila suka, kongsi dan langgan. Dan saya akan jumpa anda esok. Jaga diri.